Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua. Kali ini saya bawakan tajuk Fungsi Trigonometri SPM tahun 2014. Okey, soalannya berbunyi, lakarkan graf Y sama dengan 1 tambah tangent 2X untuk X lebih besar sama dengan 0 ataupun lebih kecil sama dengan pi. Okey, soalan yang berkaitan dengan graf tangent ini dah lama tak keluar ya. Jadi saya harap beri perhatian bagaimana untuk melakarkan graf tangent. Jadi sebelum melakarkannya, kita kena tahu dulu graf yang asal, bentuk asal yang basic untuk graf tangent. Jadi untuk graf tangent yang asal, okey, ini ialah yang saya tunjukkan ini. Kalau grafnya Y sama dengan tangent X. Okey, kalau graf Y sama dengan tangent X. Jadi begini. Ni naik ke atas. Okey, buatkan garis putus-putus. Okey, daripada sini naik ke atas. Okey, naik ke atas lagi. Kemudian putus-putus dari bawah naik ke atas. Okey, jadi untuk yang ini, graf yang asal ini, di ujung sini ialah 2 pi. Dan ini ialah pi. Okey. Ini kalau grafnya ialah Y sama dengan tangent X. Sekarang ini, grafnya ialah tangent 2X. Jadi kalau tangent 2X, bermaksud kita kena sambung lagi graf ini. Okey, dengan buat satu lagi kitaran. Ini dipanggil kitaran yang pertama dan kita buat kitaran yang kedua sebab dia tangent 2X. Okey, saya tunjuk sambung lagi, buat sekali lagi. Okey, yang ini saya buat satu lagi kitaran ke atas. Okey, buat garis putus-putus dari bawah ke atas, naik lagi ke atas, putus-putus ke sini. Okey, yang kalau di sini, ujung sini ini ialah 3 pi dan di hujung sini ialah 4 pi. Okey. Kemudian kalau di sini ditulis 2x darab 2. Okey, darab. Ditulis sini. Kalau darab, bila di sini dia jadi bahagi. Okey, sini darab 2, di sini bahagi 2. Jadi bermaksud semua nilai yang ada di sini kita buatkan per 2. Per 2, per 2, per 2. Jadi yang ini akan jadi pi per 2, ini akan jadi pi. Di sini 3 per 2 pi dan yang di sini akan jadi 2 pi. Okey. Kemudian itu kita dah selesaikan untuk graf sambungan sampai ke sini. Ini ialah graf Y sama dengan tangent 2X. Okey, iaitu bila saya tambah lagi satu kitaran. Okey, kemudian dekat sini ada, kalau kita perhatikan dekat sini ada tambah 1. Okey, yang kita dah dapat ini, yang asalnya kosong dekat sini. Okey, bila dikata tambah 1, bermaksud kosong ini kita tambahkan 1. Jadi, line ini dia dah jadi, nilainya dah jadi 1. Jadi, kalau ini dah jadi 1, paksi X ini, okey, dia tak boleh ada kat sini lagi sebab ini dah jadi 1. Jadi, paksi X dia dah turun ke bawah. Turun ke bawah. Ini dah jadi 1. Okey, jadi kosong mestilah bawah dari 1. Jadi letaklah kosong tu di sini, kosong. Yang ini 1. Jadi yang ke bawah sini dah jadi paksi X di sini. Paksi yang baru untuk X. Jadi saya akan lukiskan semula mengikut syarat apa yang dikehendaki dalam soalan, iaitu
ada perubahan pada paksi X. Okey, kemudian yang ini bermula dengan 1. Kemudian satu lagi mengikut syarat dekat sini mesti dari 0 sampai pi sahaja. Jadi kalau 0 sampai pi sahaja, dia taklah sampai ke hujung sini sebab hujung sini 2 pi. Okey, jadi saya lukiskan semula grafnya. Okey, begitu. Ini paksi dia 0 kat bawah. Macam tu. Ini 0. Tetapi kita punya graf ini bermula dengan 1 sebab dia ada tambah 1. So, naik. Bermula dari 1. Okey, 1 naik ke atas. Okey, ini buat garis putus-putus. Okey, kemudian dari sini dia mesti garis ini menjadi 1 ini. Tengok. Okey, dia berpusingnya di sini untuk naik ke atas. Jadi anggarannya dekat sini. Dekat sini. Jadi graf awak itu daripada sini mesti pergi sini. Okey, daripada sini baru naik ke atas macam tu. Okey, kemudian ni satu lagi garis putus-putus. Okey, kemudian dari sini bukan pergi ke sini ya, ke 1. Ke sini. Jadi anggaran dia macam ni lah. Jadi saya buat ini berhenti di sini saja sebab dia nak sampai pi saja. Jadi buat satu kitaran cukup. Jadi di sini ialah pi. Yang di sini tengah-tengahnya ni ialah pi per 2. Okey. Jadi sebenarnya tak perlu soal panjang-panjang macam saya buat ni. Okey, kita buat setakat sehingga pi sahaja. Jadi saya boleh padamkan yang ini. Okey. Jadi buat sampai sini sahaja. Jadi kita dah pun menjawab soalan yang pertamanya, iaitu kita dah pun melakarkan graf y sama dengan 1 tambah tangent 2x. Jangan lupa untuk kita perhatikan sama had julat bagi sudut pada paksi X. Jadi dia nak sampai pi. Kalau sampai 2 pi baru kita buat sampai hujung. Baru kita buat sekali lagi kitarannya. Soalan B. Seterusnya menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan X tambah pi tangent 2x sama dengan 0. Jadi di sini ada perkataan seterusnya. Bermaksud soalan B ada kaitan dengan soalan yang pertama tadi. Ini soalan A. Lakarkan ni ialah soalan A. Jadi dia suruh selesaikan persamaan yang ini. Okey, bagaimana kita nak buat? Menggunakan paksi yang sama. Bermaksud kita gunakan graf yang kita dah lukis tadi. Okey, sini X, sini Y. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikannya? Ialah disebut di sini lakar satu garis lurus. Jadi untuk melakarkan garis lurus mestilah ada persamaan garis lurus. Jadi daripada persamaan yang diberi sini, kita cuba dapatkan persamaan garis lurusnya. Okey, jadi di sini langkah yang pertama kita perhatikan apa yang diberi dalam soalan dengan apa yang ada dekat sini. Okey, yang ada di sini ialah 1 tambah tangent 2x. Okey, jadi di sini adalah tangent 2x sudah ada tapi x ni tak ada. Bila x ni tak ada, kita pindahkan x ke sebelah kanan. Okey, jadi apa yang kita buat ialah tinggalkan pi tangent 2x sama dengan pindahkan x ke sana. Jadi tolak x. Okey, kemudian pi pun tak ada dekat sini. Yang ini ada tangent 2x saja. Jadi kita nak hilangkan pi ni. Jadi kita kena bahagi semua sekali dekat sini dengan pi. Jadi kita bahagikan dengan pi. Kita akan dapat di sini yang di sebelah kirinya ialah tangent 2x sama dengan negatif x per pi. Ini bahagi dengan pi. Jadi pi dia hilang. Ini ada pi kat bawah. Okey, langkah seterusnya supaya kita samakan dengan ini untuk jadikan dia y, maka kita tangent 2x ni kita kena tambah 1. Jadi bila kita tambah 1 di sebelah
kiri, kalau kita buat tambah 1 di sini, okey, supaya sama dengan ni. Dan di kanan pun kita kena buat tambah 1. Jadi sekarang yang di kiri ini, kalau kita perhatikan, dia dah jadi 1 tambah tangent 2x. 1 tambah tangent 2x adalah bersamaan dengan y. Maka y adalah sama dengan apa yang ada di sebelah kanan, iaitu negatif x per pi. Okey, tambah 1. Jadi inilah dia persamaan garis lurusnya. Okey. Sekarang bagaimana kita nak melukiskan persamaan garis lurus ini di atas paksi yang sama di sini. Okey. Mula-mula kita tengok dekat sini, kita pilih nilai, gantikan nilai x yang sesuai dekat sini. Okey, contohnya paling senang saya pilih bila x sama dengan 0. Bila x sama dengan 0, kita akan dapati nilai y-nya akan jadi y sama dengan negatif 0 per pi tambah 1. Jadi yang ini x-nya kita dah ganti dengan 0. Jadi ini dapat 0. 0 tambah 1 ialah 1. Jadi nilai y-nya ialah 1. Okey, kemudian kita pilih lagi nilai x yang sesuai, yang kita boleh permudahkan dekat sini. Jadi saya pilih satu lagi, ialah bila x-nya sama dengan pi. Kenapa saya pilih pi? Sebab bila saya gantikan dalam x ini, dia akan jadi negatif x-nya ialah pi bahagi dengan pi tambah 1. Okey, jadi pi bahagi pi ialah 1. Negatif 1 tambah dengan 1 ialah 0. Jadi kita dapat koordinatnya. Koordinatnya sekarang ialah bila x-nya 0, y-nya 1. Satu lagi koordinat ialah bila x-nya pi, y-nya 0. Okey, sekarang kita tandakan dalam graf kita ni. Bila x 0, y-nya 1. Di sini. Satu lagi ialah bila x-nya pi, y-nya 0. Bila x-nya pi, y-nya 0. Jadi di sini. Kemudian ambil pembaris. Kita lukis untuk di antara x-nya dari 0 sampai pi saja. Jadi kita sambungkan dari 0 sampai pi. 0 sehingga pi, garis lurus itu. Okey, jadi bilangan penyelesaian, soalannya ialah cari bilangan penyelesaian. Jadi bilangan penyelesaian ini bermaksud ialah bila mana garis lurus bersilang dengan lengkungan. Jadi ada persilangannya berapa tempat? 1, ini pun dikira persilangan juga. 2, dan ada satu lagi di sini, 3. Jadi bilangan penyelesaian ialah 3. Okey. Bilangan penyelesaian, dia nak bilangan saja Jadi kita letak di mana persilangan di antara garis lurus yang kita lukis dengan lengkung. Ada 3 semua sekali. Jadi saya harap semua dah pun jelas bagaimana nak menyelesaikan, nak melakarkan graf dan juga nak mencari bilangan penyelesaian bagi suatu persamaan. Okey, kena dapatkan garis lurusnya dulu dan kita usahakan jadikan dia sama ini, y ni, supaya kita boleh gantikan dia dengan y untuk membentuk persamaan garis lurus. Okey, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.